Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari raya kedua. Kita pergi ke Sungai Gabai, camping kat Sungai Gabai. Aku tak ada kampung, so ni lah tempat-tempat aku nak rasakan suasana kampung. Kita camping kat sini ya, Sungai Gabai. Lepas ni dah bertahun lah aku tak pergi sini. Usha depan ni macam ni. Ni pintu masuk dia. Ni camping dekat apa tu, Deruan Rimba, Sungai Gabai. Tapak-tapak kemah. Ada kita camping kat sini. Diorang dah sampai awal. Baru sampai. Jadi kita set up barang-barang. Cun ada kemah. Okay, jom kita ambil dua lot. Dua lot kita ambil. Baru nak set up dulu. Budak-budak dah mandi dah. Panas. Okay, kita set up dulu. Nanti kan kita tengok macam mana. Dia dah set up pasang kemah. Okay. Tengok kemah dah. Okey. Tapi sekarang cuaca panas lah. Tunggu petang-petang sikit pagi baru sedap kan malam. Ada pasang lampu kat. Nanti malam kan pasang lampu kita tengok macam mana cuaca dia. Atas tu Sungai Gabai, naik atas tu. Okay, hari ni first time kita try rasa camping macam mana. Kalau shock, kali kita camping lagi. Okay, malam kan kita barbecue. Tadi sebelah tak ada orang, sekarang dah ada orang. Aku tengok cawan dekat tepi selalu. Dah ada mungkin rombongan daripada student-student daripada Sabah ke Sarawak, tak pastilah.
Mercon juga. Kita malam kan kita main mercon lagi. Masak. Kita masak kentang ni nambut. Malam lampu dah pasang dah. Malam kan kita tengok lampu lagi. Assalamualaikum. Sekarang pukul 8 macam tu lah, 8 malam kan. Kita orang time dinner. Kita main bengapi. Assalamualaikum. Kita dalam kemah kecil. Kemah boleh ngam boleh rapat-rapat 4 orang lah. Kalau nak selesa 2 orang je. 2 orang je. Malam pukul 11. Panas, kita relax jap. Kita nak buat apa? Kita main game. Kita lepak luar. Assalamualaikum. Pukul 5 pagi. Keadaan di Sungai Jabal. Masak air ya. Pagi, Pecun dah bangun dah. Pukul 5 pagi. 4.55. Ini ya. Tidur. Macam malam ada yang tak tidur lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang dah pukul 6.45 macam tu lah. Nanti aku 7. Tengok cuaca di pagi hari. Kat sini ada jabatan lah. Jabatan ada lubang-lubang sikit. Ya, cuaca pagi di Sungai Jabal. Lepas ni kita nak try naik atas. Tengok kat Sungai Jabal ya. Tengok terjun. Tengok okey ke tak okey terjun dia. Assalamualaikum. Kita cari breakfast. Pagi-pagi ni cari breakfast. Dekat ni simpang nak masuk Sungai Gabai tu. Simpang tu. Kat sini ada kedai. Pagi-pagi siapa pergi Sungai Gabai ke apa nak beli breakfast, boleh datang kat sini. Warung Acik. Ada nasi lemak, ada roti canai, ada ada bumbu ulas sikit canai. Ni dah pekan ni, pekan Batu 18.
Kedai-kedai runcit semua dah buka lah pagi ni. Pukul 7 dah buka dah. Kita tunggu di sana. Warung Aci. Kita ada di sana. Kita ada kuih muih, kari pap. Ada lontong, banyak lontong. Nasi lemak banyak stok. Di sana lagi sikit. Di sana. Nampak. Okay. Warung Aci. Ada aktiviti berbasikal. Okey, sudah pukul 7.30. Dah terang sikit ke. Kita makan jap. Ada lagi kita pergi. Kita boleh pergi atas Gabai. Beginilah cuacanya. Okey. Pagi punya aktiviti kat sini. Okey. Kita breakfast dulu. Kita breakfast dulu. Makan nasi lemak yang kita tapau tadi. Kat sini ada Zumba Zebu. Ini ada lagi kemah. Sekarang kita nak pergi naik Sungai Jabai. Jabai kena keluar kat parking balik. Keluar dari parking dia, jalan masuk tadi. Kita kena mendaki sikit naik ke atas. Agak naik atas jalan kaki. Okey. Ini jalan dia. Okey. Dia main semalam buat palang ke? Dia kalau nak pergi Gabai memang tak kat sini je. Parking kat sini. Dia ada palang kat sini. Kalau kau punya kereta baik boleh wheelie lah. Kita tu campsite kita orang kat bawah. Aduh, adventure. Semput sikit. Boleh makan. Campsite tu orang. Oh, mau jalan sekejap. Penat dah. Berarti plastik tu dia tak masuk sini. Plastik tu dia koyak. Oh, ada koyak. Ada koyak bawah situ kan? Dia lah. Dia bukan koyak. Terkoyak memang dia buka. Penat. Dia tapi tak ada merah. Jalan becak-becak sikit. Terus je. Dan anjing dia ekor.
Depan sikit lagi. Jalan nak pergi Sungai Jabai lah. Kau tengok berlumpur, lecak bai. Pakai risiko sendiri. Siapa yang naik motor datang sini, aku rasa tu sikit lah kan. Sejauh pada motor kan. Takutkan kau turun-turun, motor dah tak ada dah. Tengoklah lecak dia macam mana jalan dia. Lecak bai. Kau kena cari betul-betul jalan yang kau kena pijak batu ke kayu ke. Adventure bai. Lecak siap. Lecak kat situ je lah. Lecak. Kalau orang tahu tar sikit ke apa, okey lah kan. So kita jalan lagi dalam. Kalau korang pergi pukul 10 macam tu, dah ramai lah. Ni tiap pagi lagi ni boleh lah. Ada lah orang tapi tak adalah ramai. Sini ada pondok juga. Pondok siapa nak lepak kan. Jalan lagi. Ni stage 1 lah. Tengok sampah gila babai ni sampah. Banyak gila sampah. Ni stage dia boleh naik atas lagi. Tangga-tangga tu boleh naik atas lagi. Dia dekat atas tak salah kau ada macam gelongso batu. Tu atas lah. Dah nak naik atas lagi? Atas lagi? Try naik atas lagi. Ada juga orang barbecue dah. Ya, mandi. Sini sampah memang tak ingat lah. Ada orang kata sini dah tutup 5 tahun dah. 5 tahun dah tutup. Tengok ada kayu lah. Kau memang kena menunduk sikit naik atas. Pancit sikit. Kau nak bawa-bawa orang tua ke, memang tak boleh lah naik atas ni. Angin. Oi, tinggi lagi tu. Tinggi lagi ni. Nampak je macam dekat dia pusing. Ni bahaya ni. Ayalah. Apa? Jalan ni nak putus. Kat sini pun boleh turun kalau nak mandi tepi ni. Yalah.
Kat sini pun boleh. Setakat senang sandar kat batu tu dah lah. Atas tu ni tinggi lagi ni. Tak naik tak sangkut tu. Sandar kat batu tu boleh ke? Saya Boleh. nak pakai tipu lah. Boleh je tepi-tepi ni lah. Ni boleh turun. Nak naik tu kau pergi kau naik je tu. Nak naik atas lagi ke apa? Sayanglah. Bahaya. Tak ada safety apa semua ni. Baru raya ketiga. Kita lari situ. Kat sini boleh. Tapi jangan nak naik lagi lah, payah sikit. Sayang. Sayang lagi tadi kita ada batu dulu. Kita gajah. Tak sanggup aku nak jalan lagi. Penat. Kita try kat sini je lah. Tengok lah. Spender, towel. Semua dekat sini. Tak tahulah diorang apa kes. Tak tahu. Licin lah sini, bahaya lah. Tapi yang nak datang sini nak, pokok ni pun tak ada orang tebang. Kat sini boleh lah. Ni air terjun yang tahap 1 lah. Sampai kat kita punya kemah. Lalu ikut batu-batu ni. Sampai ke tak sampai? Jom kita try. Okay. Kita try turun. Kita kena tu sikit lah. Adventure sikit lah. Kan? Tak boleh air terlalu darat. Oh, licin lah. Try lalu sini. Okay, kita akan turun ke bawah. Semua. Terus lalu sini. Tembus ke kita punya campsite. The Ruan Rimba.
sini ada tapak je. Siapa-siapa nak camping kat sini boleh. Camping nak duduk kat sini boleh je. Tapi nampak seram sikit lah. Sini pun boleh duduk ke, tapi orang tak berani nak duduk sini kan. Memang sini penuh. Memang penuh? Penuh sini. Oh, penuh eh. Adventure sikit. Batu-batu ni dia licin sikit. Air dia okey, jernih lah. Baik, lalu aduh. Ada ikan besar, ikan besar. Oh, campsite kita dah nampak dari sini. Dari Dewan Rimba lalu sini je boleh tembus sana. Sikit adventure sikit lah kan. Siapa yang suka adventure, boleh try lah kan. Nampaklah peluh-peluh sikit lalu sini. Alhamdulillah. Oh, sini dalam sikit. Okey. Dah sampai. Kita lalu darat pula. Sampai. Wah. Baik. Ya. Sampai di Dewan Rimba.
Cuaca dah start, matahari dah naik lah. Okey, maknanya boleh lah daripada sini lalu sungai ni boleh tembus ke air terjun kat atas tu. Kan? Nak lalu atas tu pun boleh juga. Yang lecak-lecak tadi tu lah. Yang kat dalam ni adventure sikit tapi sampai juga. Oh, penat jugalah. Ini gazebo dia. Okey. Alhamdulillah sudah sampai di Ruang Rimba. Hari kedua, hari Senin kita nak check out sekejap lagi. Baliklah. Alhamdulillah hari tak hujan. Matahari dah tak kepala dah. Panas. Kemah lagi kita boleh kemah-kemah. Oh, panas.